Dia sebenarnya nama dia ikan bengkak. Cuma apabila dia terlalu famous, tradisi tu daripada Kelantan. Bekok tu kan kalau nama betul dia bengkak. Ya ke tipu ni? Betul. Bekok tu bahasa Kelantan. Ibarat kita orang ketel tu, bekok atas air. Tu Menjadikan dia bengkak ke ikan tu. bengkak tu bahasa KL. Bahasa Kelantan bekok. Cuma disebabkan ikan tu terlalu famous sampai semua orang makan, dia dah jadikan nama tu orang KL pun panggil bekok juga. Benar kalau nama betul dia bengkak. Tanya ChatGPT pula dah. Bekok tu bermaksud asingkan diperam. Dia bengkak ni. Bukan bengkak kan? Bekok. Bermakna dia macam ikan perkasam lah, macam tu. Lebih kurang lah. So Ikan rasa dia perkasam. macam macam tu. Dia punya rasa tu sedap ah. Macam ikan tu dia jadi kepak juga. Dia kepak dulu, lepas tu Bekok tu. dia bekak je. Tu. Ni ibarat dia perak-perak. Dia perak terlalu lama, lama-lama dia jadi bengkak ah. Sedap kalau cicing dengan budu pun sedap. Best gila. Oh, tu antara favourite lah. Lepas tu entak. Jadi korang suggest entak kat mana? Sedap. Kita nak bawa ke mana? Beli entak tu.